Hai, nama aku Mikael. Aku ni sebenarnya budak biasa je. Taklah sebijak kawan-kawan aku yang lain. Tapi apa dayanya, aku dapat kelas yang paling cemerlang, iaitu kelas sains tu. Adik, kelas ni dah lah ada fizik, kimia dengan bio. Lepas tu ada matematik tambahan pula tu. Aku ni dah lah tak faham sangat matematik ni. Tapi walaupun aku ni lemah matematik, aku kena hadap juga dan cuba pandai dalam matematik. Sebab misi aku adalah untuk banggakan ibu bapa aku. Jadi aku kena berusaha untuk mahir dalam matematik. Tak kisahlah walau apa pun keadaan. Jadi ini adalah kisah. Baik murid-murid, sila siapkan latihan matematik ni sebelum tamat waktu kelas tau. Taknya siap. Soalan ni senang je. Aduh, kenapa aku susah sangat nak faham benda ni? Mikael, jangan putus asa. Cuba jawab satu-satu. Baik cikgu, saya akan cuba. Ingat, kalau awak tak faham, awak boleh je tanya cikgu. Janganlah malu-malu. Aku haraplah kali ni aku buat lebih baik. Mikael, dah 5 malam ni. Rehatlah sekejap. Tak apalah ayah, kami nak belajar sampai faham. Baiklah. Ayah bangga dengan awak, Mikael. Nanti berusaha. Cikgu, saya nak tanya, macam mana nak jawab soalan ni? Hai Mikael ni, mestilah boleh. Bagus Mikael sebab tak malu bertanya. Oh, baru saya faham macam mana nak buatnya. Awak semua, jangan kecewa dengan keputusan kali ni. Jadikanlah ia sebagai pembakar semangat tau. Alamak, markah aku masih rendah lah. Tak apa Mikael. Lain kali mesti boleh. Buat lebih baik. Ya, aku kena usaha lagi. Aku tak boleh mengalah. Kalau orang lain boleh, aku pun boleh. Tanya Mikael, maka awak meningkat dengan sangat baik. Hebatlah Mikael. Betul ke cikgu? Terima kasih semua. Rupanya betul lah. Usaha memang tak makan nanti hasil. Ingat ya murid-murid, bakat saja tidak cukup tanpa usaha. Jadi kita mestilah selalu berusaha untuk mencapai apa yang kita mahu. Mikael, tolong aku jawab soalan yang ni.